Perasan sih, kena kini tu makin banyak bank yang mula tawarkan akaun emas digital. Jawapannya sangatlah mudah tepat. Bank tahu kami orang mula celik kewangan dan pilih emas untuk lindungi nilai duit sedaya. Tapi, bila kami beli emas fizikal, duit keluar dari bank. Jadi, apa kesannya? Bank akan kehilangan deposit iaitu sumber utama untuk sedaya jalankan produk utama iaitu pinjaman dan hutang. Tanpa deposit, bank suka salurkan pinjaman dan bila pinjaman kurang, keuntungan sedaya pun juga terjejas. Jadi, untuk tarik balik duit pelanggan, bank tawarkan akaun emas digital. Konsepnya, pelanggan beli emas tetapi duitnya tetap duduk dalam sistem bank. Secara tak sedar, kita rasa dah simpan emas, tapi sebenarnya kita masih duduk dalam sistem kewangan yang sama. Solusinya, mun nak simpan nilai, carilah emas yang boleh kita pegang. Bukan sekadar angka dalam skrin saja. Dapat sesuatu? Bagi tuan-puan yang dah bersedia untuk memulakan simpanan emas, tuan-puan boleh isikan detail di back video di bawah tu. InsyaAllah, kami akan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan yang terbaik untuk tuan-puan.